Jadi mamba pun. Mamba. Awak kahwin lagi? Dah ni. Dah kahwin lagi? Tapi mari dulu ke lah. Okey. Ia mana pagi tu bangun. Okey. Tapi kira kejap lah. Kejap? Macam mamba. Lama ada masalah gini? Baru 3 hari lah. 4 hari lah. Belum ni okey? Belum okey. Dah macam mana boleh mamba tiba-tiba? Tak tahu. Ya dok 3 hari. Dok kan 3 hari mari lalu sini. 3 hari 4 hari gitu lah. Dok sedar. Mamba tu mamba teruk ke biasa-biasa je? Ya mamba ni mana tekon naik gitu kan. Ke tengok pun dok kerana je? Tak tahu mana dok kerana gitu lah. Ada tengok 3 hari ni? Tak ada. Tak ada? Tapi bagi adik ke lah. Bagi adik ke lah? Ke mana naiknya. Bagi naik. Tapi gitu kejap. Sekarang awak umur apa? 7. Kahwin lagi? Tak lagi. Tak lagi? Nak kahwin bila? Tak lagi. Tak tahu lagi? Okey. Maksud ni pagi ni nak buat rawatan lah? Tengok berapa lama dah? Lama dah. Tengok. Jadi awak rasa lemah ni sebab benda? Personal awak rasa? Tak tahu. Awak dah buat benda pelik-pelik? Tak tahu. Makan obat kuat ke? Itu maknanya dulu aku pernah sekali pergi kuatan gitu Di Mispa? Dah Mispa. Dah. Cakap balik. Di ni di kuatan. Pernah sekali. Pergi kat Mek Siang pergi main Lepas tu makan obat kuat masa tu. Masa kuat tak? Boleh tahan. Boleh tahan. Jadi learning main tak benda kita? Learning tak lah. Tak awet-awet. Awet tak main lah. Tak main lah. Ada awet saja je lah. Ada saja. Sipang je. Padang sipang je. Lemah batin ni dia banyak punca, banyak sebab. Sebab stres, sebab tak cukup tidur, sebab salur darah tersumbat. Kalau kita tengok ni, ada orang, untuk orang normal, salur darah dia tak ada benda. Ada sampai tahap teruk sangat dah. Salur darah ni kolesterol terlampau banyak dalam salur darah. Jadi peredaran darah dia dok macam mana, jadi sempit. Faham tak? Ni salah satu faktor. Tapi kebanyakan benda ni berlaku pada orang tua. Faham tak? Orang tua sebab dia hidup lama dah. Jadi darah dia ni ada macam-macam dah. Jadi biasa orang muda ni 27 dok kahwin lagi, logik ke tak? Salur darah tersumbat. Logik ke tak? Ada sikit logik tau. Tapi sebenarnya dia perbuatan kita. Dia lebih kepada perbuatan kita. Perbuatan benda. Benda. Nacak. Gitu lah. Awak kerek tak dulu? Rasa dulu tak. Rasa kita main dinung lah. Start main dinung? Start main dinung kali. Habis dulu. Gosok dulu. Siapa bawa? Kawan ke bawa? Kawan. Sebelum tak je jumpa? Tak jumpa. Kita jumpa dua umur 20 dah rasa. 20 pergi main Vietnam dah Ini dah. Kuat dah. Kerek kau kali lagi. Sekali je. Lepas teh dino balik lacak tau. Gitu lah. Lepas dia tu kerak ke tak? Kekerak pang. Kalau nanti seminggu tu 3 kali biasa lah. Biasa lah. Tu lah. Jadi dia kalau nacak ni, nak kata dema kaki nacak dok kok. Tiga kali seminggu je. Cumanya sekarang ni bermasalah kok. Faham tak? Jadi bermasalah ni kau mana-mana sesah. Dengan bajet nak kahwin bila? Tak tahu aja. Ada dah gitu lah. Ada dah? Ada calon dah. Jadi ni nak buat rawatan mana agak kau? Tak tahu. Lepas je. Dia ikut bajet demo paling mahal apa demo boleh? Paling ikut bajet demo nak gana. Kalau kat bawah sejak ni, of course lah, overhaul lah paling terbaik. Sebab kita betul-betul rawat. Barang kita guna 30 tahun, 20 tahun dah. Dah kan nak nguruk sehari sini, jadi buat sehari. Jadi kalau macam overhaul kat bawah sejak 4 kali lah. 4 kali mari lah. 4 kali ni, kalau tak ada perubahan langsung, bawah sejak suruh mari lagi. Kali ni dia anggap berapa? 2200. 2002. 2002? 2200. 4 kali.
4 kali. Bukan 2,200 bukan gitu. 2,200 4 kali. Jadi tu kalau 1,000 Kalau 1,000 3 kali. 3 kali. Tapi tak sama pun. Cumanya 1,000 3 kali tu jadi ke tak jadi ke habis situ je. Faham tak? Hak 2,200 ni 4 kali. Benda beza yang 1,000 ni. 1,000 rawatan dia separuh je. Kalau macam hak 2,200 ni rawatan penuh untuk tahap 3 ke bawah. Kalau kita tengok tahap 3 ke bawah, penuh biasa. Perubahan ni ketara lah. Tapi kalau macam tahap 4, biasa 2,000 ni masih tak cukup lah. Bukan penuh biasa. Kebanyakan. Jadi tengok balik tahap awak ni berapa. Lepas tu 4 kali tu, hak 2,200 ni kalau 4 kali ni tak ada perubahan lagi, baru cak suruh mari lagi. Sekali lagi ke 4 kali lagi ke, ia waranti di kat situ. Kalau 1,000 ni 3 kali memang tak ada. Jadi ke tak jadi ke habis situ je. 1,000 ni 3 kali lah. 3 kali. Ia bukan kita kira atas kali. Kita kira atas rawatan tu. Sebab rawatan ni berbeza dua tu. Tapi tengok pocket diamond macam mana. Cuma ni seperti mana yang kita tahu, dia macam cas tepung. Diamond cas tepung daripada kosong. Diamond cas sejang. Banyak ni berarti masuk. Kalau macam hak 2,200 ni cas betul-betul benar. 90%, 95%. Octane sekarang ni bajet diamond dan kesihatan diamond no. Sebab benda ni penting. Betul tak? Ke tak penting? Betul. Tengok kau dokkan dari jauh mari tau. Tengok guys, jeng 3 hari pun bimbang dah. Betul tak? Dah kalau diamond nak pakai bagan diamond ni, diamond baru 27 sekarang ni. Diamond nak pakai sampai umur diamond 70 kalau hidup lagi. 70 tu nak mesin lagi. Jadi diamond rasa-rasa 26-27 ni diamond bermasalah dah. Dengan keadaan jenis diamond tak buat rawatan, diamond rasa diamond bertahan tak sampai umur 30. Tak bertahan, dia makin rosak. Tu lah. Jadi atas diamond 2002. Diskaun cukup dah. Diamond first time minta diskaun. Kita dah cukup dah. Dah apa? Diamond ada berapa? Tahu je. Dia berapa ni? Biasa berapa? Dia tengok kalau dia nak buat Pak Haji ni mari hari-hari tu kan ni? Dok, Pak ni kita nak monitor keadaan diamond gana. Kita nak buat rawatan dan kita nak monitor ada perubahan ke tak. Yang kita tambah nak tahu dulu. Bukan. Pertama ni kita confirm package rawatan mana diamond nak kita buat lalu hari ni. Jadi hal tu kita monitor seterusnya tu. Lepas tu selang berapa hari? Selang tengok kepada keadaan. Teruk ke tak teruk. Keadaan tu. Bos kena pegang lu barang diamond baru bos tahu tempoh tu macam mana. 1,000. Kau tak tahu. Banyak pitih ni diamond makan awet belanja ke diamond belanja? Mana? Kalau makan Kita belanja. diamond belanja. Banyak pitih je tu. Tahu je. Dah ni. Bawa 1,000 ni. Tak ada. Tu bunyi duit macam surat khabar. Tu nampak. 1,800 dah apa lah diamond balance tu diamond mari mula lah. Seterusnya lah. Tak apa lah. Baik Cumanya gitulah. Penyebab sebenar ni dia banyak sebab. Dia sebab diamond tak cukup tidur, diamond kurang bersenang. Banyak bersenang. Tidur kurang. Senang pun kurang. Tidur pun lewat tau. Jadi tu lah penyebab utama. Penyebab kedua, dia terganggu sebabkan kita nacak dah. Kalau macam rawatan ni, diamond, keadaan diamond kita cakap tadi kemungkinan tahap 3. Kemungkinan tahap 3. Biasa keadaan tahap 3 ni adalah insya-Allah lah boleh dirawat lah. Tapi kalau macam tahap 4 susah lah sikit. Tahap apa lain kau tahap 4 ni gini. Diamond nak main susah. Nak main dengan mat dah. Nak main tu susah. Faham tak? Kerana kan dok mana kalau bau ni teh lah. Teh mana-mana dok kerapi lambat. Kena rasang lu. Kena rasang lu. Mat kena pegang-pegang lu gitu. Main lambat lah jadi. Lambat tu naik. Mamba tu. Ni tu kalau kita tahap 4 lah. Tu. Diamond tak cerita ke bos Jack. Diamond nak main susah. Diamond cerita Diamond morning wood susah je. Ya jadi begitu. Kalau pagi molek. Ya sebenarnya morning wood ni bos Jack khabar untuk check morning wood tu untuk orang normal tak kahwin lagi. Tapi bila orang cuba bersama dah
Morning walk ni tak penting dah untuk kita monitor. Apa penting, mind tu gagah, mind tu kerah. Boleh 2 kali air. Kalau dok boleh 2 kali air ataupun nak mind tu susah kerah, walaupun ada morning walk hari-hari tak guna. Jadi sekarang ni fokus kita morning walk ni untuk pantau je. Sebenarnya kita nak mind gagah. Ya. Mind maknanya tahu dah nak main Mac dok bira cokeng dah. Nak gitu, bukan Mac kena pegang lu, kena usak lu. Usak pun hidup segang mati tak mahu. Itu masalah besar lah. Tak apa lah, beres lah. Tapi baru ni aku tengok teh madam tengah buka. Lambat lah. Buka benda? Tengah buka tengok. Buka video lah? Tengah lambat. Ke buka luar puang? Aduh. Melambat lah, lambat. Tak apa. Memang tu kau kain tu? Imam Bar tu. Tu mula. Tak apa lah, kita tengok dulu harga ni.